Assalamualaikum. So yang dinanti-nantikan dan yang ditunggu-tunggu, tu belakang tu dah sampai kita punya barang yang kita order. Jom Cik Tangga bawa pergi rumah Cik Tangga. Jom kita turunkan kita punya barang. Tu satu lori. Okey, jom. Sekarang kita nak bawa keluar kita punya barang. Okey. Nampak kat atas tu Singapura, Malaysia, Thailand. Jom kita bawa keluar. Nombor lori abang pun cantik 8484. 8484. Cun Semua lori 8484 bang. Oh ya. Yeah. Semua 8484. Tu dia. Itu dia barang kita dah sampai. Abang recommend nanti dekat budak-budak yang nak pergi Terengganu, mana-mana motor rosak, call dia nombor lori ni. 162121 459. Alright. Nanti apa-apa. Dekat Pantai Timur dah standby banyak lori ni bang. Dengar tu. Korang boleh apa-apa korang Roger je abang lori ni. Nak turunkan motor lori ni Cik Tangga. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur nikmat. Macam ni proses untuk turunkan kita punya motor. Sekian lama tunggu hampir 3 bulan setengah nak 4 bulan. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita ada delivery today. Kak, saya nak bawa abang kena pisang lagi kak. Oh, boleh, tak ada hal. Alright. Alhamdulillah. Motor ni anggaran 300 kilo macam tu lah. 200 lebih nak ke 300. Okay. Proses. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Tangga pun nervous ni orang. Bismillahirrahmanirrahim. Motor kita dah sampai. Kita tak kacip apa-apa pun semoga dipermudahkan segala urusan Cik Tangga. Alhamdulillah, motor kita dah turun Wow. Okey, kita biar dia bawa turun dulu. Nanti kita rakam lagi tunjuk kat korang. Okey, hai, Assalamualaikum. So kita punya motor dah sampai lama korang Cik Tangga tunggu. Dalam 3 bulan nak ke 4 bulan lah. First kita tunggu first version yang rim dia hitam, tapi ni yang version yang kedua, so rim dia gold lah. So hari ni kita nak unboxing kat korang. Walaupun korang dah nampak, tapi plastik kita belum buka Okay, jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita share kat korang Ni Tangga tu first time beli motor dekat berkuasa tinggi ni. Okay, ni motor Morini Escape 1200 Kita unboxing kita tunjuk kat korang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alright. So ni dia punya plastik ni kita tak cabut lagi lah. Kita biar dulu. Okay, jom. Korang nak tengok tak? Dengan lebih dekat. Jom Cik Tangga tunjuk. Kita tengok dengan lebih dekat motor Morini Escape 1200 Ni lambang dia 1200. Okay, dia dah siap bagi kita brake pad Brembo. Okay, rim gold. Ni dia punya tempat radiator. Ni standard standard. Kalau korang beli motor ni, korang akan dapat 3 box percuma. Ni. Okay. Alright, kita tengok rantai dia. Okay. Korang boleh lihat. Ni daripada belakang. Ni exhaust dia. Sekejap kita bagi korang dengar bunyi dia. Tu. Ni. V2 Corsa Cota Evo. Dia pakai engine ni Alright. Apa lagi nak review kat korang. Okay. Bahagian CC. Okay. Alright. So jom tanpa berlengah lagi, jom kita naik. Kita tunjuk kat korang. Ni kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih on. Okay. Tu dia.
Alright, motor kita tiada perjalanan ni sebab motor baru sampai, jadinya 0 km. Jom kita try start. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lafaz bismillah. Terpayung kat korang. Bunyi dia. Bunyi motor cik tangga Payung depan pula, bahagian mata dia. Oh. Alhamdulillah Alright, kita tengok dekat dia punya meter. Meter dia boleh tukar Dekat sini kita fokus road. So wet kalau hujan ataupun jalan licin. Kat sini off road. Okay, ini untuk semua. Tapi selalunya kita ni sport. So jadi selalunya kita guna road lah. So kita ulang balik road, wet, off road. Ni untuk semua. Yang ini untuk sport lah. Okay, alright. So nanti kita akan buat video lagi dan kita akan tunjukkan korang. Okay, kita off dulu. Okay, alright. Kita try bawah Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Pick up dia kuat pick up dia mantap. So yang mana baru dalam sisi besar ni, hati-hatilah bila menggunakan press ni. Okay. Motor memang tip-top power. Motor ni ada quick shifter so tak perlu tarik clutch pun kita dah boleh masuk gear. So kita tak boleh nak shoot jauh lagi sebab kita berada di kawasan kampung. Tapi bunyi dia memang nampak? Brake dia memang mencengkam So bila kita nak brake tu kita kena jaga jarak Cik tangga pun masih baru menggunakan motor sisi besar ni. Sebelum ni kita menggunakan motor bawah 500 cc. Okay, nanti kita rakam lagi.